Okey, ni ada satu barang yang mana dah lama dah aku nak benda ni. Benda dia kecil je, senang pun nak pasang dia, tak ada wiring apa semua. Benda ni kat dalam kabin dia, aku tukar gear knob lah senang cerita. Ni gear knob untuk Toyota senang je sebab dia tak ada button, so korang boleh pasang sendiri. Macam aku ni, aku pasang sendiri. Sekejap aku tunjuk kat video depan. Korang tengok ni, yang aku beli daripada seller G6 daripada G6 punya. Dekat TikTok dia pun ada, dekat Shopee dia pun ada. G6 nama kedai. So ni owner dia, dia punya seller dia. Okey, ni aku tengok daripada segi kualiti dia, alhamdulillah dengan harga yang dia bagi mampu hati gila lah. Kilat punya tu. Lepas tu nama ni aku kurang sebab aku baru nak main kereta kan. So dia nama ni pada siapa-siapa yang tahu, bagi tahulah kualiti macam mana, sebab yang ni aku baru beli. So bagi aku puas hati benda dia. Ni proses untuk pasang dia senang je. Gear knob Toyota macam semua kereta Toyota senang je nak buka dia. Gear knob tu senang. So buka, pasang, dan dah siap. Itulah hasil dia. Okey, senang kan pasang dia, nampak tak? Dia pusing yang lama sebab dia tak ada button, atau dia tak ada button ataupun skru yang kau nak kena skru kan. So dengan kau pusing, lepas tu kau masukkan yang baru, dah siap. So pada siapa-siapa yang berminat, so aku ada TikTok shop dah. So kat sini aku letak dekat TikTok shop bawah. So beg kuning ada kat bawah tu. Pada siapa-siapa yang nak macam ni, boleh tekan je kat beg kuning tu. Senang cerita. Bye.